SAP merupakan satu mekanisme yang di bawah perintah pengecualian di bawah Akta Peranti Perubatan. Mekanisme ini adalah membolehkan akses segera kepada peranti-peranti perubatan di mana yang belum berdaftar di Malaysia. Setiap peranti perubatan ini perlu berdaftar dengan pihak berkuasa peranti perubatan. Apabila berlakunya kekurangan bekalan, Special Access Pathway ini akan membolehkan pihak pembekal untuk membawa masuk peranti perubatan di Malaysia yang belum berdaftar. So sekiranya yang berdaftar tu tak mencukupi, dia boleh membawa masuk yang tak berdaftar. Peranti-peranti perubatan yang terdapat di Malaysia ini adalah masih mencukupi dan terkawal. Dia tidak mengalami gangguan yang semakin serius. Tetapi namun kita sedang memantau dan terdapat juga beberapa peranti perubatan yang mengalami kekurangan bekalan dan sebagainya. Peranti-peranti perubatan contohnya macam peranti diagnostik makmal, IVD. Dipanggil IVD macam test kit, test kit, kit ujian ataupun reagen makmal. Reagen makmal sedang mengalami sedikit kekurangan, bukan signifikan. Bagi peranti perubatan, isu ini telah bermula sejak Januari lagi. Memandangkan apabila dah kedengar ura-ura yang akan berlakunya peperangan, pembekalan itu bukan bermula selepas perang. Dia sebelum itu dah bermula dan langkah-langkah pun kita telah ambil daripada situ. Dan kita jangkakan sekiranya sebab ini peranti-peranti perubatan ini berkaitan dengan bahan mentah, bahan mentah resin dan sebagainya, polimer yang merupakan bahan asas daripada petrokimia. Kita menjangkakan dalam masa 3 hingga 6 bulan kita akan menghadapi sedikit pengurangan dari segi bekalan, tetapi kita tidak menjangka lebih daripada 6 bulan. Pandemik COVID ini telah mengajar kita untuk lebih berwaspada dan lebih mengambil langkah-langkah yang sepatutnya kita kena ambil. Special Access Pathway ini pun bukan perkara yang baru. Kita telah melaksanakan semasa COVID dan pengajaran itu kita telah ambil dan kita telah mulakan. Sebab itu kita tidak nampak signifikan isu terhadap peranti-peranti perubatan buat masa sekarang. Sekiranya anda ingin membeli peranti perubatan, pastikan anda membeli peranti perubatan yang berdaftar dengan MDA dan juga pastikan dia membeli daripada syarikat yang sah, yang berlesen daripada MDA. Sekiranya peranti itu tidak memiliki nombor pendaftaran MDA, maksudnya dia tidak didaftarkan dan tidak menilai dari segi keberkesanan. Orang ramai boleh menyemak sama ada nombor pendaftaran itu memang nombor pendaftaran yang tepat, jadi dia boleh pergi kepada laman sesawang kita, laman web MDA, boleh masukkan nama jenama ke nama alat itu dan boleh melihat sijil pendaftaran, siapa pembuat dan sebagainya, memang ada dalam public search. Yang itu boleh membolehkan mereka membuat satu keputusan yang bijak untuk membeli yang berdaftar. Kiranya ada dapati yang tidak berdaftar dan sebagainya, jangan teragak-agak untuk membuat laporan kepada MDA.